Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak nasi goreng sardin yang paling simple tapi sedap. Okey, mula saya nak goreng dulu sardin ni dalam 2 ketul. Goreng sardin ni susah sikit sebab dia suka meletup-letup. So saya tutup sekejap. Nak balikkan dia baru saya buka. Kalau nak nasi goreng sardin sedap, memang sardin ni kena goreng dulu. Goreng biar dia garis sedikit. Bila dah masak boleh angkat dan ketepikan dulu. Lepas tu hancur-hancurkan dulu ikan sardin ni guna garpu dan ketepikan dulu. Untuk bahan menumis pula saya ada bawang putih, bawang merah dan cili padi. Bagi dia pedas sikit. Kisar. Lepas tu kurangkan minyak menggoreng ikan sardin tadi. Tumis bahan kisar sehingga naik bau dan sedikit garing. Masukkan garam, gula, ajinomoto secukupnya. Kacau sekejap. Lepas tu masukkan sos cili dan kicap masuri secukupnya saja. Teruskan kacau biar sepati. Kemudian barulah masukkan isi ikan sardin. Kacau sekejap. Seterusnya bolehlah masukkan nasi putih dan sayur kubis. Teruskan kacau biar rata sayur layu dan nasi goreng dimasak. Walaupun simple tapi rasanya sangat memikat selera. Okeylah korang, nampaknya nasi goreng sardin dah masak, siap untuk dihidang. Resepi dia agak ringkas dan mudah untuk disediakan. Nak buat sarapan pagi ke, nak buat makan malam ke, semuanya boleh. Okeylah korang, itu sahaja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.